Ini betul-betul ke Ayahanda? Kau ingat aku main kau? Kau Gasidah, kau juga selalu bersuahat dengan dia. Sekarang kau boleh get out. Tuan Sadiq, jangan marah nanti kena jual. Shut up you! Abdul Wahab, kau get out! Oleh kerana Ayahanda marah, Ayahanda akan dijual seluruhnya. Segala harta benda Ayahanda akan dirampas. Alamak! Adinda Gasidah, mari kita. Apa kabar, Adam? Oh, Tuan Abdul Wahab. Selamat pulang, Tuan. Terima kasih. Masihkah Dinda ingat lagi pada rumah ini? Ya, rumah inilah membawa pertemuan kita yang pertama kali. Ya. Dikala itu kita masing-masing menjual mahal. Adam? Tuan. Mulai hari ini hamba akan tinggal di rumah ini buat selama-lamanya. Bagus, Tuan. Ini Rasidah, istri hamba, dan dia bakal menjadi mem besar di dalam rumah ini. Paham, Tuan. Sekarang bawa mem ke atas dan tunjukkan biliknya. Sila, Mem. Silakan, Dinda. Dinda, Kanda hendak ke kota sekejap kerana ada perkara mustahak. Silakan, Kanda. Kaki. Pengang. Sikit kuat. Wahab. Tuan. Coba pikir siapa ada ketua pintu. Adinda. Siapa Dinda? Cakap jangan sembarangan ya. Assalamualaikum Tuan yang ampunya rumah. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Tuan. Silakan masuk. Anak punya nama Husin Lampoyang. Sudagar onta lahir panjang, baru 1 bulan datang dari Kairo. Nama saya Jamal Pak Tongko, saudagar intan berlian dari Kongo Star. Hajat apa Tuan datang kemari? Saya dengar kata Tuan ada mempunyai 2 orang tukang pijit. Betul? Ya, itu dia. Abdul Wahab, Abdul Wahid. Cerita orang dia ada saudara kecil. Abdul Wahab namanya. Apa Tuan kenal? Abdul Wahab? Abdul... Saya kurang kenal Tuan, maklum saya juga orang baru di sini. Tuan Husin Lempoyang, jikalau sekiranya saya hendak membeli tukang pijit Tuan, maukah Tuan menjualnya? Boleh kalau kena harganya. Berapa Tuan beli? Saya beli dengan harga 2.000 pound. 2.000 pound. Ya? Jikalau sekiranya saya membayar 2 kali ganda, 4.000 pound, Tuan setuju atau tidak? 4.000 pound. Wow! Ana setuju. Tuan setuju? Wow! Sekarang Tuan Husin Lempoyang, ini uangnya. 1.000 pound. 1.000 pound. 2.000 pound. 2.000 pound. 3.000 pound.
4.000. 4,000 pound. Abdul Wahab, Abdul Wahab. Sekarang kamu boleh ikut Sudagar Jamal Pak Tongko ya. Baik, Tuan. Kadam, Tuan. balik. Tuan Husin Lempoyang, Ya. saya minta diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa berdiri, Ragas? Wow! Dunia. Berniaga manusia lagi bagus daripada onta. Dinda, Kanda hendak ke kota sekejap kerana ada perkara mustahak. Maukah Dinda mengikut bersama-sama? Kanda sajalah pergi seorang. Sebab sudah sekian lama Dinda tinggal di sini. Dinda merasa seronok pula. Hinggakan nak tinggal sekejap pun Dinda merasa sayang. Baguslah kalau begitu. Kadam, Tuan. Panggilkan Chief Kadam kemari. Chief! Chief Kadam! Chief! Chief! Chief Kadam! Chief! Hamba datang, Tuan. Chief Kadam, Tuan. sepeninggalan hamba, jaga orang ini baik-baik. Jikalau dia malas, beritahu pada hamba. Biar hamba tembak dengan senapan gajah. Baik, Tuan. Kanda pergi dulu, Adinda. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam. Saya datang kemari hendak membeli hamba. Boleh, Tuan, boleh. Silakan. Ini bagus, Tuan. Rupanya cantik, kulitnya bersih, spesial, Tuan. Harganya satu orang hanya 2.500 saja, Tuan. Yang tua krepot tu? Oh, yang Tuan ini murah saja, Tuan. 500 pound saja, Tuan. 500 pound. Ya, Tuan. Tua nak mampus, tulang dah retak. 5 pound boleh? 5 pound? 5 pound lah, Tuan. Selagi ada orang Tuan di sini, saya bertambah sial, Tuan. Tapi ini ada lagi satu yang paling bagus, Tuan. Cuba Tuan lihat. Badannya kuat, muda, tegap. Ini Haji Misai Kontut. Saya tanda yang itu. Kau ni betul sial. Apa tangkal yang kau pakai, nak? Tuan, tolong cakapkan dengan Abdul Wahab. Lepaskan saya. Nanti saya kasih 25%. Hah? Kau nak kasih aku 25%? Pasal kau lah aku jadi begini. Kau tengok, muka ini macam handsome, 5 pound saja. Betul lah tangkal kau ni pembawa dan melekat dengan aku. Terima kasih, Tuan. Kadam, Tuan? mari ikut aku. Baik, Tuan. Tuan Sadik. Tolong lepaskan saya, Tuan Sadik. Hai, Tuan Sadik. Tuan Sadik. Tolong lepaskan saya, Tuan Sadik. Pandai ya? Pandai, Dinda pandai. Dinda, Kanda ada membawa hadiah yang istimewa untuk Adinda. Mana Kanda? Itu dia. Ayanda! Adinda! Adinda! Dia bukan lagi Adinda